9 tahun saya tak dengar Gibson depan mata. So hari pertama saya berarti rasa macam ya Allah, Tuhan aja yang tahu betapa hebatnya orang sebelah saya ni kan. Bukan nak mengampu, tapi inilah kenyataan dia. Inilah kenyataan dia. So I'm very happy. Okay, sebenarnya kita dah almost complete lah. Cuma kita just run through check timing apa semua lah. So far semua dah confirm memang 2 jam solid lah. Sebenarnya benda konsert yang tu memang dalam perancangan. Memang on the way tu saya rasa lagi baik saya buat konsep tu sebab kita pun baru buat itu hari bulan 6 kan. Jadi kita nak buatkan kelainan dan saya dimaklumkan Eddie dengan Black pun dah free. Jadi saya rasa ini time untuk merealisasikan apa yang follower kita nak selama ni kan. Dan dalam pada tu saya panggil juga Mel, Georgette untuk kita celebrate audience tu punya ni lah. Opening. Dia detail tu kita tak boleh lah cakap. Of course lah dia ada benda yang kita spark pada malam tu kerana dengan pengenalan dia orang, dengan selection lagu, dan kita susun benda tu supaya momentum orang tu, supaya dia orang boleh datang di 31 bulan Januari volume tu. Dia sebenarnya satu je, tapi bila kita tengok sambutan tu tak duga lah sambutan dia kan. Sekejap lepas tu atas permintaan kita punya follower juga, kita nak buat second night. Jadi kita plan memang second night tu memang kita buat jarak sikit lah supaya kita boleh buat sesuatu benda yang lagi isi dia tu lagi lain lah kan. Dan saya rasa time ni lah kita celebrate ujung tahun ni lah, tahun ni punya 2025. Masih lagi dan kita ada penambahan. Kita akan panggil Kak Kromok sekali untuk memeriahkan lagi 31 Januari tu kan. Selain pada kita akan ubah senarai lagu tu, kita akan ada combination yang semua sekali kan. Tapi selebihnya kita akan lebih pada kita tukar lagu, and then kita tukar dia punya cerita atas stage tu lah. Mesti lain lah, dia takkan sama. Ada tag turn, ada berkongsi sekali. Itu yang orang nak tengok tu kan. Dia mesti ada satu segmen tu yang kita akan main semua sekali. Saya rasa dengan perbincangan kita dengan owner Muzli tu, saya tengok memang dia orang memang buat tempat ni memang more tu memang rock concert lah. Tapi konsert lain pun boleh dengan sound system dia bunyi yang canggih serta lampu yang berwarna-warni. Kan? Datanglah berapa ramai. Oleh itu, jangan ketinggalan. Tak, sebenarnya ni saya anggap ni phase 1 bro. Phase 2 nanti saya akan buat tempat besar. Itu lagi dia masih punya sama abang Eddie masih lagi apa semua kan. Dan yang tu kita akan buat betul-betul punya yang untuk skala besar, dan dia punya cerita kat atas stage tu lagi menarik lah. Saya plan satu, memang kita ada plan tempat yang besar sekarang tapi kita tak boleh cerita tak jadi. Tapi memang ini saya anggap phase 1 lah. Phase 2 nanti dia akan jadi lagi lain. Dan dengan kreativiti masing-masing lah. 9 tahun saya tak dengar Gibson depan mata. So hari pertama saya berarti rasa macam ya Allah, Tuhan aja yang tahu betapa hebatnya orang sebelah saya ni kan. Bukan nak mengampu, tapi inilah kenyataan dia. Inilah kenyataan dia. So I'm very happy.
Memang kita dah tinggalkan lama lagu-lagu daripada album Barbaric. So dia kira menggamit memori balik. And then saya dan Black kena berusaha lebih. Sebab yang dah ada pun Barbaric ni sangat hebat. Sangat hebat. Dulu masa main senang lah. Dulu senang. Dulu senang dulu Jadi ialah bila-bila kita buat line bass dulu Joe bagi pun memang tak ingat tua. Itu je. Okey, untuk pengetahuan semua, sebenarnya saya bukan mengganggu tempat Ainul. Saya hanya orang kata menambah baik. Menambah baik yang sedia ada. Jadi saya kata ini satu penghormatan lah. Bila saya dapat bersama-sama atas satu stage dengan orang yang dia very energetic lah. Ni Ainul ni dia orang muda. So permainan dia orang kata mainan zaman sekarang lah. Macam saya 80s kan. But still saya akan cuba kolaborasi dengan Ainul ni pasal mungkin Joe dah sediakan satu lagu tu memerlukan alamat cerita pula. Boleh. Memerlukan kami berdua bersama-sama membawa lagu tu lah. So maksud dia nanti ada 2 drama untuk satu lagu tu. I think it's going to be great. Saya main dengan Joe ni satu stage daripada tahun 88. Ever since saya dah main banyak gitaris lah. But sorry to say, saya bila main ni ada rasa. Bila kita ini experience saya selama 40 lebih tahun bermain muzik ni. Bila kita jumpa satu guru yang sangat bagus, sangat yang dia tahu apa kehendak kita, dan bila kita kat orang belakang ni, bila ada frontliner yang sampai dari segi permainan, dari segi penampilan, daripada segi communication dengan audience, saya rasa it's always Joe lah. Saya dah main dengan dia, saya tahu dia macam mana. Dulu saya mula-mula main dengan dia, bila dia siap soundcheck ni saya cerita sejarah saya dengan dia. Saya siap soundcheck, dia mesti tulis belakang ni. Macam mana Black? Dia tanya saya tu. Padahal kenapa mesti nak tanya dengan Black kan? Kenapa nak tanya drama? Tapi dia nak tahu saya punya kepuasan tu. Bila dia tanya tu, saya kata, okay Joe, belum sampai. Dia godik lagi. Kan? Tapi bila dah sampai tu, okay Joe, okay cukup, ngam. Dia berpusing, letak gitar. So kita habiskan soundcheck. Dan until now saya rasa dia masih pakai macam tu lagi lah. Saya rasa macam mimpi lah kan. Because saya tak pernah terfikir pun untuk dapat kembali bersama. Kita melayari pertunjukan pentas bersama dengan Eddie, my big brother here, dengan Joe kan. Dan saya dapat bersama kembali dengan Mus. Kan? Orang yang I think kalau untuk konsert semua orang tahulah kan, Mus ni dia memang penyanyi rock lah, penyanyi rock. Dan in fact Joe pun buat album dulu pun memang untuk stage show je. Semua orang pun tahu. Tu pasal sekarang pun nyanyi pun dia senak je kan apa masa tu muda kan, sekarang pun dah berumur. So alhamdulillah kami dapat bersama. Nanti kami akan jalankan satu lagu ni, ada satu lagu ni semua serentak sekeliling atas stage. Saya rasa gembira lah. Apa pun dah ada part, semua kita akan jalan berenam nanti lepas ni. Kerana saya ada beberapa plan lah, dan ada ramai juga organizer yang call nak jumpa, nak ni nak tu, dan kita tengok mana yang bersesuaian. Dan memang saya ada plan nak pergi ke utara, selatan, kerana memang ada plan. Tapi dalam skala yang lagi besar, lagi premier sikit lah. Ada itu rahsia lah. Saya tak boleh lepas cakap ni. Kan kena tampar lah. Jangan bising. Saya nyanyi, tu saya menyanyi je. Saya akan make sure dia orang berdiri 2 jam tu, dia orang tak sedar dia orang berdiri 2 jam tu. Itu saya boleh garanti. Untuk 12 hari bulan 12. 16 lagu. Tak, ini bagi saya macam bukan tanggungjawab, tapi rasanya macam ini adalah komitmen yang kita perlu beri. Apabila kita dah ada band members yang kita pun awal-awal tak jangka sebenarnya kita tak plan yang sebegini, tapi bila semakin hari dekat,
plan yang sepatutnya basic saja dah jadi besar sikit kan. Kalau ikutkan macam Ju cakap, dia ada momentum daripada, kalau ikutkan yang ini sebenarnya antara yang awal-awal sebab Ju dah ada plan lagi next. Tapi nampaknya yang awal ni pun dah pergi besar. Bayangkan apa yang kita nak buat lagi next nanti kan. So jadi kita ikut arus lah, ikut arus. Buat semasa sekarang ni, kita rasa apa yang kita nak lalui pada 12 bulan ni, kita akan buat yang sebaik mungkin lah. Tapi ianya adalah suatu yang awal lagi sebelum kita ke next yang lebih besar. Dengan konsep macam ni, saya lagi syok berkarya lah atas stage. Dia banyak sebenarnya. Kerana cuma yang mana kita nak merealisasikan dulu je. Tapi memang lagi syok. Dia saya tengah plan 3 drum ni lepas ni. Tapi tempat tu tak muat. 2 dulu. Dia yang awal ni mungkin yang kita masih boleh terfikir. Dia akan pergi ke next yang kita takkan terfikir. Orang akan tak akan terfikir. Macam tu. Biasanya kalau Joe buat kerja, dia macam mana pun dia DNA tu tetap ada. Jadi akan datang DNA tu lagi berkembang .